Halo, sekarang ni Ellie bersama dengan Amira Rosli. Hai Amira, how are you? I'm fine. Cantik, Thank you. bye Mami. Terima kasih. So Amira, mungkin sekarang kita berada di Majlis Pelancaran Umar dan Nita. So mungkin Amira boleh cerita sikit mungkin pengalaman Mira sendiri menggunakan produk daripada mereka? Dan Mira berbesar hati dapat bersama dengan mereka hari ini. Dan kenapa Mira berada di sini? Sebabkan Mira dah research sebelum Mira berada di sini. Mira tengok produk diorang sangat berkualiti, sangat bagus dan bukan asal boleh je. Jadi Mira bersetuju untuk join dengan diorang, support diorang. Bagi Amira, macam Umar ada keluarkan produk staff diorang dengan Nita ada lipstick. Bagi Amira senang bergaya yang macam mana? Simple tapi comel ke? Macam orang mungkin tahulah Mira tak terlalu expose Mira punya body. Jadi Umar punya collection ni yang bertudung boleh pakai, yang macam Mira pakai sekarang ni tak bertudung pun boleh pakai, janji sopan. So benda tu dia jadi mudah lah untuk semua orang tengok produk ni kan. Dan juga pada kosmetik Nita tu dia ada mempunyai pelbagai warna dan tekstur dia sangat, tak tahu lah bila Mira pakai tu dia blend dengan tu, dia tak ada campur-campur bila minum ke apa ke, dia long lasting. Alright, so mungkin penonton nak tahu juga perkembangan peribadi Amira sekarang tengah berbadan dua. So dah almost 2 months kan? Dah tu Dah 2 months dah. So macam mana sepanjang 2 bulan ni mengandung? Alhamdulillah Mira tak ada morning sickness, tapi cuma tak selera makan. Dan orang kalau nampak Mira orang cakap kurus ni Mira, tapi itulah dia, Mira masih tak bermaya sangat untuk Mira sambung kerja yang berat-berat. Tapi so far Mira boleh handle lah. So macam mana pula tawaran berlakon selepas ni, dengan kata Amal sekarang ni dah tak nak bagi Amira berlakon? Sebab dia memahami situasi Mira sekarang dan dia sangat pegang nasihat doktor. Dia tak nak Mira, sebab Mira dah masuk hospital hari tu atas ada sebabnya. Jadi dia tak nak tanggung risiko lagi, and that's why dia kata why not Mira berehat dulu untuk sementara. Jadi yang untuk future, kalau ada juga yang tanya kalau perut dah besar sikit ke, dah lepas pantang ke, nak berlakon balik ke, tu insyaAllah Mira akan kongsikan kemudian. Mungkin Mira boleh kongsi sikit perasaan Amal masa mula-mula dapat tahu Mira pregnant. Dia sangat-sangat lah happy sebab ini cucu pertama mak dia, cucu pertama Mama Mira, anak sulung kami. Jadi tak terkata lah Mira tengok muka dia tu macam dia speechless nak jadi bapa. So mungkin Mira dengan Amal sendiri ada mungkin berangan nak baby boy ke baby girl ke? Tak kisahlah, apa saja yang Allah bagi kita orang terima. So kalau macam artis-artis yang lain yang ada anak, diorang akan buat laman Instagram untuk anak mereka. So mungkin Mira dengan Amal ada plan nak buat juga? Mira tak kisah asalkan benda tu di jalan yang baik, benda yang baik yang kita boleh kongsikan, benda tu okey je untuk Mira dengan Amal. Apa perkembangan, mungkin ada lakonan terbaru daripada Amira? Okey, Mira nak ajak anda semua untuk saksikan Jadikan Aku yang kedua pada April ini, lakonan Mira dan Amal Bahari. Oi, jom!